Channel Senpai. Selamat Hari Raya kepada semua orang yang dah lama tengok video aku ataupun yang baru tengok video aku. Hari ni aku happy tau sebab aku dapat pakai glove baru, geng. Aku ada glove baru. Ni dia Taichi RS 4. Benda takut dia, tapi urban air glove lah. Glove ni aku dapat sempena dengan birthday aku daripada family dan juga wife aku lah. Dapat glove dan juga dapat kasut. Kasut baru, kasut ride kak. Glove Taichi lah. Aku, kalau korang tahu aku memang minat lah Taichi punya brand ni daripada Jepun. Sebab kan brand ni memang brand yang reputatif. Dia ada standard dia. Dia ada dia punya lifestyle sendiri. And dia ada market dia tersendiri lah. Untuk kau buat daily ride, pergi kerja, balik kerja, ride weekend ke apa, aku rasa memang ini lah solid pick lah. Material dia memang mesh lah. Mesh campur dengan polyester lah. Ada beberapa persen aku tak ingat lah, tapi memang mesh. Sebab dia ada lubang-lubang kecil-kecil tu supaya korang punya air ventilation kat tangan tu tak perlu ada angin kan. Bila kau ride tu kau rasa je angin tu. Cumanya kalau compare dengan mesh yang glove aku dulu tu, Buildwell tu, itu lagi meshy lah aku kata. Meshy siut, betul ayat aku ni. Itu dia punya mesh tu lagi sedap lah. Lepas tu kalau korang pakai glove ni, kau tak payah risau lah nak buka-buka cabut ke apa kan. Sebab dia ada macam fingertip kat sini. So memudahkan korang untuk access korang punya phone lah. Nak tekan-tekan, nak reply chat ke, nak reply WhatsApp, wife korang suruh beli telur ke apa kan. Ataupun nak tengok Waze ke apa, tak ada hal lah. Lepas tu aku lagi suka dia punya enhancement lah daripada glove aku yang sebelum ni. Dekat bawah ni dia ada padding foam yang agak cushion lah. Ada cushion kat bawah ni kan, yang memang tebal. So korang letak dekat korang punya handlebar ni, korang rasa selesa. Tambah pula aku pakai pro grip punya ni, memang sedap lah. Memang sedap. Kau rasa macam cushion lembut, macam tangan kau ni duduk atas sofa.